Hello guys, jom kita masak nasi goreng cili kering yang sangat sedap dan mudah untuk dibuat. Bahan-bahan yang diperlukan cili kering. Yang ni saya pakai cili kering pedas dah rendam dengan air panas. Kemudian 3 biji bawang merah kecil, 3 biji bawang putih dan sedikit ikan bilis. Dan kita juga perlukan 2 biji telur. Kemudian nasi putih sejuk lah, nasi yang semalam. Okey, bahan-bahan ni semua kita akan tumbuk menggunakan lesung batu. Okey, jom kita start. Mula-mula tumbuk ikan bilis dulu sampai agak-agak nak lumat lah. Okey, kemudian kita masukkan bawang putih, tumbuk. Kemudian tumbuk bawang merah. Last sekali tumbuk cili kering. Tumbuk sampai kasar-kasar macam ni pun dah okey dah. Okey. Okey, kemudian kita pecahkan 2 biji telur. Bila bahan-bahan dah sedia, kita boleh panaskan kuali. Masukkan sedikit minyak. Buka api besar. Bila minyak dah panas, boleh masukkan bahan yang kita tumbuk tadi. Kacau-kacau sehingga masak. Masukkan sedikit garam. Dan juga sedikit serbuk perasa. Kemudian kacau-kacau sehingga garam tadi hancur dan sebatin yang perencah yang kita tumbuk tadi. Okey, kacau-kacau. Kemudian boleh rasalah dah sedap, dah masin ke belum. Okey, bila dah okey semua, next kita akan masukkan 2 biji telur. Korang tengok perencah kita. Bau dia satu rumah pun dah boleh bau sedap dia tu guys. Memang sangat-sangat sedap. Okey. Bila dah garing, perencah dah masak macam ni, boleh masukkan 2 biji telur tadi. Biarkan seketika telur, jangan kacau terus. Bila dia dah macam nak mengerah sikit, barulah kita kacau-kacau bersama perencah kita. Last sekali, kita boleh masukkan nasi sejuk kita. Masukkan ke semuanya dan kacau-kacau. Kalau korang nak letak kicap, korang boleh letak kicap. Saya tak letak kicap sebab macam ni pun dah sedap sangat dah. Buka api besar, kacau-kacau sehingga nasi putih bersalut elok dengan telur dan juga perencah kita. Nasi goreng cili kering kita almost done. Dah nak siap dah. Okay, korang tengok. Ketulan-ketulan nasi tu cantik, elok. Sebiji-sebiji. Dia tak lembek. Kalau nasi goreng yang lembek, tu sebab korang guna nasi panas. Nasi panas-panas sebab nasi goreng dia akan jadi lembek. So tak sedap lah kalau makan lembek-lembek, betul tak? Nasi goreng macam ni, tekstur macam ni memang sangat sedap. Makan dengan ulam. Kita ada ulam bayam perasi dan juga terung rebus. Makan dengan keropok memang sangat-sangat sedap. Selamat menjamu selera korang. Thanks for watching. Korang patut try recipe ni, okay? Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Jumpa lagi guys. Bye. Assalamualaikum.